Okey, untuk BLDT ni, kita akan pergi ke dashboard, kemudian pergi blended learning, pergi BLDT form. Okey, kita cari kita pilih poly, pilih jabatan, pilih program kita dan kita pilih sesi kita, sesi 2 2024-2025. Okey, tekan search. Okey, katakanlah kalau dalam ni tiada kan. Okey, kita search katakan dalam ni tak ada di sesi 30112. Okey, tak ada lagi kan. So kita kena add new lah. Right? So kita buat untuk kita punya platform kita. Okey, course ni 30. Okey. Dan group ni kita pilih lah. Group kita yang mana. Group ni adalah kelas kita. So kelas kita yang mana satu. Okey, katakan saya ambil yang ni. Right. So ini maksudnya kalau dalam platform tu ada dua kelas, so dua-dua kelas kena buat lah benda ni. Okey, untuk pengiraan ini, okey, kita kena tengok ni. Okey. So jam pertemuan kita katakanlah per minggu adalah 3 jam. Okey. So per semester 42 jam. Okey. Dekat sini, dekat atas ni adalah untuk per minggu. So satu minggu 3 jam teori. Katakanlah 2 jam teori kosong dan tutorial 1 jam. So 3 jam lah total. Okey. Di bawah ni pula adalah berapa pembahagian jam untuk online dan juga face to face. Kalau kita tengok sini, ini online, ini face to face. So requirement dia adalah untuk online ni kita kena 30%. Okey, so kalau macam ni per minggu 3 jam, per semester 42 jam. Jadi maksudnya kalau 30% untuk satu semester, maksudnya 13 jam kita minimum kita kena online kan dia. Okey, so dekat sini kita letaklah 13. Okey. So the rest ni, selebihnya 70% ni kita akan bahagikan antara praktikal dengan teori. So 13 ni kita ikut. 13 ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada praktikal ke, kita ambil daripada teori atau kita ambil daripada dua-dua. So kota 30% tu kita sedut daripada praktikal dengan teori dengan tutorial lah. So kalau macam ni, baki lagi 42 tolak 13 ni kan. 42 jam satu semester tolak dengan 13 jam ni, kita ada 29 kan. So saya bahagikan 20 untuk teori dan juga 9 daripada praktikal. So kalau macam tutorial ni sepatutnya satu semester ada 14 jam. Jadi saya ambil 5 jam tutorial ni, saya buat dia secara online. So saya masukkan dia dalam 5 jam dekat sini. Okey, so baki lagi 8 jam tu saya buat secara online untuk teori. Okey, so kita tekan preview. So bila tekan preview ni dia kena warna hijau. Okey, dah settle benda tu. Okey, dah settle benda tu, kita just tekan save sahaja. Okey, so itu saja untuk BLDT.